Baik, sementara itu ini pula kisah dikongsi pelajar yang terselamat dalam nahas berkenaan. Saat jeritan memecah malam dan bau hangit memenuhi ruang, pelajar-pelajar UPSI terlibat hanya mampu saling berpaut mengharapkan keajaiban menyelamatkan mereka dari bas yang telah terbalik. Bagi mereka, detik hitam berkenaan akan sentiasa terpahat di ingatan. Nurul Yusrina Yusof, 23 tahun, berkongsi kisah membantu rakan-rakan yang tersepit meskipun dengan bahunya patah. Kawan-kawan lah yang tersepit, yang tak boleh nak turun, yang tak boleh nak turun daripada bas dan sebagainya tu, dia dipanggil lah orang untuk tolong dia. Cuma saya dan kawan-kawan yang lain tak dapat bantu sebab masa tu kami pun keadaan sakit kan. Bagi Siti Nur Najihah Shahabuddin, 21 tahun pula, mengakui dia sedar dari tidur saat bas berpusing. Katanya bau hangit sudah dihidu sebelum kejadian, tetapi ramai tidak menyangka ia akan disusuli kejadian malang itu. Dekat dalam penuh dengan darah, ada yang cedera parah, ada yang cedera ringan dan ada yang patah dan ada juga yang meninggal dunia. Bagi Farhana Abdul Aziz, 23 tahun, detik sebelum kejadian masih terngiang dalam ingatannya. Yang itulah Maya pingsan semua tu. Lepas ada yang sedar tu pun terus keluar lah. Yang dekat ada ruang untuk keluar tu dia keluar je.